Kasut Converse ni daripada dulu sampai sekarang memang ramai peminat dia. Siluet Chuck Taylor ataupun All Star ni dikatakan satu design yang evergreen. Rocky Balboa pun pakai kasut ni untuk jogging pusing-pusing town. Tapi mesti ada yang fikir, tak sakit ke kaki jogging pakai kasut Converse ni? Kalau korang nak tahu, kasut Chuck Taylor ni asalnya adalah kasut basketball. Pada tahun 1920-an, teknologi kasut ni dah dikira maju. Sebab tu kasut ini menjadi pilihan ramai. Tapi kalau sekarang ni banyak lagi kasut lain yang ada teknologi lebih advance sesuai untuk kita pakai waktu bersukan. Dan kalau korang nak tahu, Chuck Taylor bukanlah nama pengasas Converse, tapi dia adalah seorang pemain basketball. Dan dia pula bukanlah seorang atlet yang disponsor oleh Converse, tapi dia adalah seorang salesman yang bekerja dengan Converse. Dia ni lah yang banyak bawa perubahan dan kemajuan kepada desain Converse untuk lebih sedap dan selesa dipakai. Lagi satu, kalau korang nak tahu, syarikat Converse telah dibeli oleh syarikat kasut gegasi Nike ataupun Nike pada tahun 2003. So kiranya Converse dengan Nike ni adik-beradik lah. Korang kat luar sana, desain kasut Converse apa yang menjadi kegemaran korang? Warna apa yang menjadi pilihan? Kalau saya dah memang all white lah, semua putih. Pakai pula bawa pergi sekolah kan, memang rare habis lah. Kira paling champion time tu. Kalau dah boring, boleh tukar warna macam kasut ni.